Jadi pada satu hari Anas ni datang seorang laki-laki jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ni kata apa? Ya Rasulullah, mata sa'atu. Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya kiamat? Maknanya orang tanya tentang kiamat ini bila berlaku. Zaman Nabi dah banyak sahabat tanya. Zaman lah ni lagi lah banyak tanya, betul? Ustaz, bila kiamat? Agak-agak tuan-tuan Nabi cakap apa? Nabi kata, Maza a'datta laha. Nabi tak kata kiamat ni tahun sekian-sekian. Nabi kata, apa yang kau dah siapkan untuk kiamat? Kita duk tanya bila kiamat, kita dah siap apa untuk kiamat? Nabi tanya persiapan. Kan dia punya jawapan tu kan macam menyindir yang tanya, betul? Jadi dia jawab, la syai', aku tak ada siap apa-apa, aku tak banyak sembahyang, tak banyak sedekah, tak banyak illa, melainkan aku ni sangat kasih pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jawab apa? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kau kasih. Jadi kita ni kat dunia, kita kasih pada sesuatu, kita bersama dengan orang yang kita kasih. Kasihlah Allah dan kasihlah Rasulullah. Kasihlah para alim ulama. Sebab kita akan bersama dengan dia. Faham tak? Sebab tu antara doa yang diajar oleh Nabi dan menjadi doa Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud ni doanya banyak. Wa kana min du'ai Daud alaihi salam. Nabi dalam sepotong hadis yang sahih, Nabi kata di antara doa-doa Nabi Daud, antaranya yang Nabi amalkan juga, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuni ila hubbi. Hubbak hubbi. Sedap sedap. Wahai Allah, aku minta cintamu. Kita minta lah. Kita ada minta lah. Ya Allah, berikan aku cinta padamu, cintamu ya Allah, kasih padamu ya Allah, aku hanya kasih padamu ya Allah, dan aku kasih pada orang yang kasih padamu ya Allah. Yang paling kasih kepada Allah ialah Rasulullah. Yang ketiga, kurniakan pada aku amalan yang membawa kepada cintamu. Cintamu, cinta orang yang kasih padamu, amalan yang menyampaikan pada cintamu. Maknanya kita bersama dengan orang yang kita kasih. Apa yang kita kasih, itu jawapan Nabi pada laki-laki tadi. Bila Anas bin Malik dia dengar Nabi kata anta ma'a man ahbabta, kau akan bersama dengan orang yang kau kasih. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata tak ada benda yang lebih mengembirakan aku daripada kata-kata Nabi, kamu bersama dengan orang yang kamu kasih. Lalu Anas bin Malik kata apa? Aku kasih pada Rasulullah, aku kasih pada Abu Bakar, aku kasih pada Sayyidina Umar. Jadi maksudnya, pertama, Anas bin Malik dekat syurga nanti dia nak bersama dengan Rasulullah, nak bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, nak bersama dengan Sayyidina Umar. Maknanya dia teruja dengan Rasulullah dah mesti. Dua sahabat ini menerujakan sahabat yang kecil ni, Anas bin Malik. Dan dua sahabat ini dijanji oleh Nabi sebagai ahli syurga, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang kedua, dia kata amalan aku tak seperti amalan kedua-duanya, paling tidak dapat bersama dengan kedua-duanya dalam syurga. Yang ketiga, dia mengambil kesempatan jaminan daripada Nabi bahawa kita akan bersama dengan orang yang kita kasih. Kena ingat tu. Dan sebab tu bila orang tu orang yang soleh, orang yang diangkat oleh Allah dan Rasulullah, maka kita ambil dia, kita kasih cinta dia supaya kita dapat bersama-sama dengannya besok, selain daripada bersama Rasulullah, bersama orang-orang macam ni. Hatta orang yang kita anggap sebagai pelaku maksiat, Nabi ni orang buat maksiat pun dia entertain. Kita hari ni tidak seperti Nabi. Sifat Nabi Allah sebut harisun alaikum. Hirsun ni kalau kita terjemah bahasa kampung, hirsun ni apa? Tamak, rakus, gelojoh, apa lagi nak kata?
Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia kata, syarat menuntut ilmu itu ada 6. Antaranya hirsun, ada sifat gelojoh, tamak, tak puas, and ghairah. Kalau orang ghairah pada makan, dia sanggup buat apa saja. Tuan-tuan biasa dengar tak, food hunter, pemburu makanan. Saya ke office dulu, saya ada sahabat, and makan pagi dia dekat Muar. Bukan makan apa pun, nasi goreng berempah. Kita orang Muar pun tak tahu ada nasi goreng berempah. Dia kata sedap. Rupanya bila kita pergi, kita cubalah, tak sedap langsung. Dia boleh pergi KL tu cari nasi goreng, kejap-kejap dia pergi Alur Gajah, dia makan, bukan Alur Gajah, dia makan mi goreng telanjang. Nama mi goreng telanjang. Mi goreng simple, tak ada apa-apa, beratur orang, viral. Kejap-kejap dia sampai Tasik Raban, dekat Kuala Kangsar, Gerik sana tu, dekat Lenggong, tilapia bakar. Ya Allah, ikan tilapia ni paling tak handsome. Dia boleh pergi tu, food hunter, dia ni pemburu makanan. Kalau itulah rasa kita gairah pada makanan, kita tukar gairah kepada belajar, agak-agak jadi apa? Tak cukup sini tauhid, pergi sana fiqh. Tak cukup sana fiqh, pergi sana hadis. Tak cukup AU 4, pergi AU 5. Tak cukup AU 5, pergi AU 2. Tak cukup Malaysia, pergi Jepun. Tak cukup Jepun, pergi Pakistan. Tak cukup Pakistan, Uzbekistan. Tak pergi Uzbekistan, Tajikistan. Lepas Tajikistan, pergi Kelantan. Apa akan jadi? Dia akan jadi alim. Kegairahan itu pada benda yang menjadi kelazatan ditukar kepada benda yang namanya ilmu. Agak-agak jadi apa? Imam Asy-Syafi'i diletak 6 syarat. Syarat ini pun dah menerujakan kita. Tiba-tiba Allah menggunakan sifat Nabi itu, apa dia? Harisun alaikum. Sifat Nabi itu dia sangat gelojoh, sangat haloba, dia sangat tekun, dia sangat menyungguh dalam nak membawa umatnya semua masuk syurga. Faham kan? Sebab tu Nabi, orang buat maksiat pun Nabi layan. Ada yang halus, sopan, Abu Bakar, Nabi layan. Ada yang backing sikit, Sayyidina Umar, Nabi layan. Ada yang zuhud, Abu Dhar, Nabi layan. Ada sahabat nama dia Nu'aiman bin Amir Al-Ansari. Dia ni terlibat dalam perang Badar 2 Hijrah. Tetapi dia ada masalah sikit, dia ketagih arak. 3-4 kali dia itu disebat oleh Nabi sebab minum arak. Hukum Islam minum arak, hukuman hudud dia 40 kali sebatan. Dia ni kalau bergurau kasar, dan dia ni kalau bergurau dengan Nabi pun gurau dia boleh tahan kasar, perangai dia. Tapi dia ni menggembirakan kita kan. Dalam kampung kita ni kan ada orang-orang yang suka buat kelakar, kadang-kadang dia tak ada, kita rasa sedih je. Bila dia ada, kita gembira. Zaman Nabi ada orang macam ni, Nu'aiman. Dan Nu'aiman ni banyak cerita-cerita dia. Satu hari dia teringin makan madu. Dia pergi beritahu orang jual madu, dia kata Nabi nak beli semua madu, nak borong. Dia jumpa Nabi, dia kata ada orang nak infak madu. Jadi orang ni jumpa Rasulullah SAW, Nabi ambil semua madu, Nabi beri sahabat-sahabat makan. Habis sahabat-sahabat makan, orang ni jumpa Nabi minta duit. Nabi kata, bukankah kau infak? Aku jual madu. Nabi terus tangkap bahawa ni mesti kerja Nu'aiman. Nabi panggil Nu'aiman. Walaupun dia ni nakal tuan-tuan, dia ni orang dia ikhlas. Kalau dia mengaku dia jahat, dia buat nakal, dia mengaku dia buat. Engkau yang buat kan? Ya Rasulullah. Kenapa kau buat? Macam ni Rasulullah. Sebenarnya aku ingin makan madu. Dan madu yang paling sedap, paling berkat, bukankah seorang Nabi yang belanja? Sudah. Nabi gelak tuan-tuan sampai nampak gigi. Kan, sebab itu bila dia ni kena tangkap, sebab dia ni minum arak, sahabat-sahabat berdoa laknat atas dia.
memang degil ni, memang minta dilaknat. Nabi kata, la tul'inhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kalian laknat Nuaiman, sebab Nuaiman ini sangat kasih pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok Nuaiman masuk dalam syurga dalam keadaan ketawa, sebab dekat dunia dia suka membuat Nabi ketawa. Ini Nuaiman. Sebab tu ini sifat Nabi. Sebab tu kita kan, bila kita tengok orang, kita rasa kita betul, orang salah. Ini bukan perangai Nabi. Ini bukan perangai pendakwa. Kita bila tengok orang buat maksiat, kita terasa kita suci murni, orang kotor. Dah, sebenarnya kita ni suci dalam debu. Sebab apa? Kalau kita dah meletakkan barrier, tembok, melihat orang itu dengan negatif, kita tak akan sampaikan kebenaran. Pendakwah bukan begitu. Pendakwah orang yang nak bawa manusia kembali kepada Allah, calling people to Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan dia beramal dengan amal yang soleh. Kemuncak dia berkata, aku terdiri dari orang Islam yang menyerah. Bukan beriman, Islam. Maksudnya kerja berdakwah ni orang-orang Islam punya kerja, bukan orang beriman, level bawah. Sebab itu perkataan ini kita nak sebut, inilah sifat dia dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat, bagaimana keadaan mereka menilai diri mereka. Sebab itu sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah, maka sahabat-sahabat lain akan tengok orang tu, kenapa Nabi kata dia ni ahli syurga. Sahabat-sahabat akan melihat perbuatan orang tu untuk ditiru. Bukan untuk hasad, untuk ditiru, supaya dapat tempias daripada ahli syurga. Kita malam ni tak ada seorang pun telah dijamin syurga oleh Nabi. Tak ada. Kalau ada lah, dah ada satu jaminan bahawa dia ni ahli syurga, mestilah kita ni teringin, teruja nak ikut apa yang dia lakukan supaya kita kena tempias. Sebab tu bila tabi'in, orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat, dia pernah jumpa sahabat orang yang pernah jumpa Nabi. Dan sahabat-sahabat yang dia jumpa, sahabat-sahabat yang besar, kibaru sahabat, yang Nabi dah jamin syurga, yang ni terlibat perang Badar, ini terlibat perang Uhud, ini terlibat perang Khandaq, ini terlibat perang Khaybar, ini terlibat perang Hunain. Maka sahabat-sahabat ini yang mewarisi segala perangai dan ajaran Nabi diikuti oleh tabi'in. Dalam keadaan tabi'in ini juga duduk dalam keberkatan zaman yang baik setelah zaman sahabat. Maka ini ada perangai-perangai yang baik. Lalu diriwayatkan daripada Maimun, Nabi muka surat 156 je. Kan? Sikit je. InsyaAllah tak sampai pukul 9 kita berhenti. Kan? Sebab kita tadi dalam 7.40 baru nak mula, 7.40, 7.45. Azan 8.13 minit, betul? Kan? Jadi insyaAllah kan? Kejap je. Tak lama. Macam marah. Kejap. Nabi kan muka surat ni. Hari ni saya penat sikit. Hari Rabu ni capek. Tapi tak apa, bersama dengan sahabat-sahabat saya rasa gembira sangat. Kan? Seronok, suka. Hidup kita begitu, kan? Kita nak berehat bila kita mati je. Hidup kita berjuang. Mati kita nak berehat. Mati jangan kita berjuang lagi. Kerana dah tak ada sembahyang, dah tak ada puasa, dah tak ada. Masuk alam al-barzah ni kita nak bersenang-senang, insya-Allah. Kita nak berehat, serehat-rehatnya. Nabi kata kepada orang yang lepas daripada SPM, sijil padang mahsyar, habis disoal jawab oleh malaikat, Nabi kata apa? Nam kanaumatil arus. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Macam pengantin tidur di alam barzah. Sedar-sedar dah diketuk pintu dah. Bangun subuh. Kejap je malam berlalu. Diriwayatkan daripada Maimun bin Mahran. Ini bukan perempuan, laki-laki. Bahawa baginda SAW bersabda, seorang hamba tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa hingga dia menghisap dirinya lebih keras berbanding penghisabannya
terhadap rakan sekutu usahanya, sedangkan dua orang yang bersekutu dalam satu usaha saling menghisap setelah bekerja. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepadanya ketika menghadapi kematian, tidak ada orang yang aku cintai selain Umar. Sayyidina Umar ni bukan Nabi juga cinta, Abu Bakar juga cinta, sahabat-sahabat lain cinta, dan Abu Bakar ni sahabat yang Nabi paling cinta. Kalau tidak kerana nak menjaga ukhuwah, aku akan pilih Sayyidina Abu Bakar bersama-sama denganku dalam syurga. Abu Bakar ni pilihan Nabi SAW. Bahkan bila Nabi cerita bahawa syurga ada 8 pintu, ada pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa, kita masuk ikut pintu yang memanggil kita. Sahabat-sahabat yang suka sedekah kat U4 ni, insya-Allah pintu sedekah panggil dia, mari ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan kata pintu. Pintu rumah kita pun tak cakap ahlan wa sahlan. Pintu syurga panggil. Yang suka solat, pintu solat panggil. Yang puasa, disebut hadis, du'iya min babir rayyan, dipanggil daripada pintu namanya Ar-Rayyan. Dan Abu Bakar ni radhiyallahu anhu dia teruja. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ada tak nanti orang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu tu panggil dia, marilah. Kata Rasulullah, ada. Nescaya orang itu engkau, wahai Abu Bakar. Kita satu pintu panggil pun alhamdulillah dah tuan-tuan. 8 pintu panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu level dia. Bukan sebarangan sahabat yang begitu. Sifat apa yang Abu Bakar tak ada? Semua kat dia. Berani kat dia, sabar kat dia. Apa lagi? Pemurah kat dia. Tak ada Sayyidina Umar kata apa? Aku tak pernah dapat menandingi amalan Abu Bakar. Satu hari Nabi kata, di hujung kampung ada seorang ibu tunggal duduk seorang-seorang. Siapa nak santuni dia? Berlari-lari ni Sayyidina Umar radhiyallahu an beri salam, nak bagi makan. Bila masuk tengok Sayyidina Abu Bakar sedang menyuapkan makanan ke mulut ibu tunggal tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih cepat dalam kebaikan yang dilakukan. Lalu kemudian bertanya kepada Aisyah, apa yang aku katakan tadi? Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengulangi apa yang dikatakan Abu Bakar. Dikatakannya Abu Bakar berkata, tidak ada orang yang aku hormati selain daripada Umar. Tengok tawaduknya dia. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan dia menghormati Sayyidina Umar itu dengan rasa hormat yang hebat, walaupun Nabi mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kelebihan dia. Perhatikan bagaimana Abu Bakar meninjau kembali perkataan yang telah diucapkannya, lalu merenungi kesalahannya dan menggantikannya dengan perkataan lain. Tadi dia kata apa? Tidak ada orang yang aku cintai selain daripada Umar. Kemudian ditukar kepada tidak ada orang yang aku hormati selain daripada Umar. Satu cinta, satu hormati. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kepelbagaian pujian daripada Abu Bakar kepada orang yang sama, maksudnya meninggikan martabat Umar. Abu Bakar ni sayang sungguh dengan Umar. Abu Bakar juga menghormati Umar. Dua benda yang berbeza, nilai yang dua-duanya positif, menambah nilai lagi, menambah baik lagi hubungan dan juga nilai Sayyidina Umar dan di kaca mata pandangan sahabat. Perhatikanlah dalam keadaan apa? Juga hadis Abu Talha ketika terganggu tumpuannya dalam solat kerana seekor burung, kemudian dia menyedekahkan kebunnya itu demi mencari redha Allah dan sebagai bentuk penyesalan juga harapan semoga sedekahnya itu dapat mengganti ketidakkhusyukannya dalam solat. Dan Abu Talha ini juga Telaga Hak tau. Kita masuk Masjid Nabawi, pintu 20 jadi apa dia, cleaner Masjid Nabawi tak marah pun. Sebab bawah tu ada 3 bulatan marble dia, warna kelabu grey coklat. Tempat lain tak ada. 3, 1, 2, 3. Itulah Telaga Hak. Telaga Hak ini ialah tanah asalnya Abu Talha ni lah. Antara tempat tanah yang paling dia sayang. Dia kaya, dia banyak tanah-tanah,
Begitu juga bila turunnya ayat, tak sampai kepada kamu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sampai kepada kamu pahala kebaikan, kebajikan sehingga kamu infak apa yang engkau kasih. Dia katakan Nabi, ya Rasulullah, tanah aku ni sekian. Yang paling aku kasih yang ni. Yang ni aku infakkan, wakafkan kepada Islam. Dan hari ni orang sembahyang kat Masjid Nabawi, sekali sembahyang berapa ribu orang. Masjid Nabawi tu kalau penuh, dia boleh muat hampir 1 juta lebih. Antaranya tanah Abu Talha. Dan dalam keadaan dia ada tanah, dalam keadaan tanah tu tanah yang dia kasih. Tapi bila dia sembahyang, tengah dia sembahyang, ada burung macam burung pelatuk, melompat-lompat dari satu, ada sebut burung merpati, melompat terbang satu pokok ke satu pokok, menyebabkan dia terganggu sembahyang, tak khusyuk. Dan kita akan jumpa nanti mu'atabah, menghukum diri, sebab dia rasa harta dia menyebabkan dia tak khusyuk solat. Dia hukum diri dia infakkan harta tersebut pada Islam. Macam tuan-tuan boleh infak harta untuk Islam dah, kerana nak lebih khusyuk solat. Tengok Abu Talha, dia infakkan sebab tak rasa bagi dia benda tu besar. Yang besar itu ialah khusyuk dalam solat, supaya dengan infaknya itu Allah mendatangkan rasa khusyuk dalam solatnya. Dalam hadis Ibn Salam disebutkan bahawa beliau membawa seikat kayu bakar, lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Yusuf. Abu Yusuf ni nama kunia kepada Ibn Salam, dan orang yang samalah, wahai Abu Yusuf, maksudnya wahai Ibn Salam, anak-anak dan pembantumu sanggup menggantikan pekerjaanmu itu. Lalu beliau menjawab, aku ingin menempa jiwaku, apakah ia menolak? Maknanya kerja kau ni, dalam keadaan kau ni dah tua, boleh anak kau buat, pembantu kau buat, kau pun mampu nak gajikan dia. Tapi perangai Ibn Salam, dia muhasabah diri dia, dia buat benda-benda demikian. Itu sifat tawadhu' dia, merendah diri dia. Kemudian Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Al-Hasan Al-Basri. Ini dia tabi'in besar, lahir pada 21 Hijrah. Maknanya dia lahir pada zaman Umar Al-Khattab. Umar memerintah 13 Hijrah sampai 23 Hijrah. Dia lahir 21 Hijrah, 2 tahun sebelum Sayyidah Umar wafat. Maka lahirlah Tok Guru besar ni. Walaupun dia Al-Basri, sempena dengan Basrah, dia lahir di mana? Dia lahir di Madinah. Kemudian dia berhijrah, dan dia banyak menghabiskan masanya di Iraq. Tu yang dipanggil, duduk dekat Basrah, Al-Basri. Tuan-tuan duduk mana? Hulu Kelang, Al-Kelangi. Al-Basri, Imam Al-Basri meninggal ketika umur 89 tahun pada tahun 110 Hijrah. Panjang umurnya, antara ulama yang lama dan juga tabi'in. Kunia dia Abu Sa'id. Al-Hasan nama dia, Al-Basri laqab dia, gelaran dia. Seorang mukmin bertanggungjawab terhadap dirinya, dia menghisap kerana Allah. Sesungguhnya proses hisab di akhirat menjadi ringan bagi orang-orang yang telah menghisap diri mereka di dunia, dan proses hisab itu menjadi berat bagi orang yang mengambil perkara ini tanpa muhasabah. Jadi hisab Tuhan akhirat lebih berat daripada kita hisab diri kita sendiri. Sebab tu bila Allah tengok secara detail. Kita kan mesyuarat surau pukul 9 sampai pukul 10, ada pencatat minit. Kita ambil handphone, letak tepi, kita rakam perjalanan mesyuarat, takut tertinggal nak buat laporan mesyuarat. Yang 1 jam ada pencatat 2 orang, kemudian ada rakaman, itu pun terlupa celah-celah tu. Allah, kita hidup 60 tahun, tak ada 1 saat pun terlepas dari catatan malaikat Allah. Sebab itu bila kita mati besok, bila kita sempat muhasabah, kita bertabat dekat dunia, fa amma man utiya, mereka biyamini, kita bahu biyamini, dengan tangan kanan. Surah apa tu? Al-Haqqah. Orang yang dapat tangan kanan ni tanda dia ahli syurga, dipanggil ashabul yamin. Tuan-tuan, orang yang dah dihisap dekat dunia,
dia sempat bertaubat, kita kan tahu kita macam mana, betul? Ke tuan-tuan tak tahu? Tuan-tuan tahu tak diri kita ni macam mana? Tahu kan? Masing-masing tahu kan? Sendiri mau ingat lah kan? Maknanya dalam kepala, tiba-tiba kita ni rasa risau dengan keputusan besok untuk menerima buku catatan amal kita. Tiba-tiba dalam keadaan kita duk rasa banyak yang perlu dibetulkan, banyak kesalahan-kesalahan, tiba-tiba dapat buku kita dari muka surat 1 sampai belakang muka surat semua yang baik, kerana yang buruk, maksiat, dosa Allah dah padam. Allah dah padam. Jadi sehingga kita dikata kepada orang, tengoklah buku aku, semua A. Nak sebutnya, sehingga dia rasa bangga, satu, kedua, dia rasa berani untuk mempertontonkan buku dia kepada orang lain, kerana Allah dah padam dah segala benda-benda yang tak baik. Akibat daripada apa? Muhasabah diri. Sebab bila Allah yang muhasabah, maksudnya Allah nak timbang dalam keadaan yang lebih berat, secara apa dia? Secara detail. Kerana perkara ini cukup berat di akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Umar bin Khattab Al-Khattab radhiyallahu anhu pada satu hari ketika beliau keluar bersamaku hingga memasuki kebun, aku mendengarnya berkata dalam kebun itu, antara aku dan dia ada sebuah dinding. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dia berkata, demi Allah kau harus bertakwa kepada Allah atau dia akan menyiksamu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bi nafsin lawamah. Dia nak kaitkan dengan apa yang dipanggil nafsu yang lawamah, menyesal. Diri kita ni bila buat satu benda, kita mudah menyesal. Tetapi inilah nafsu yang bila dia buat masalah, dia menyesal, dia akan rujuk pada Allah, hujung-hujung dia buat benda yang sama, mengulang-ulang kesalahan. Walaupun demikian, tetapi ulama kata, kalau kita mengulang-ulang dosa yang sama setelah kita bertaubat, teruskan bertaubat. Mungkin satu masa taubat kita Allah terima. Terkadang manusia dia tak boleh nak bertaubat terus tinggal. Dia perlukan masa untuk perubahan dalam dirinya, sampai satu masa dia dapat menjadi orang yang sebenar-benar taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Hasan berkata, seorang Muslim didapati dalam keadaan selalu mencela dirinya. Apa yang aku inginkan dengan ucapan aku, apa yang aku inginkan dengan makanan aku, dan apa yang aku inginkan dengan minuman aku. Sedangkan orang yang derhaka berjalan setapak tanpa mencela dirinya. Maksud mencela diri ni apa? Macam Umar buat tadi, muhasabah diri. Aku ni teruknya aku, sebenarnya aku ni begini. Dia mengkoreksi diri dia, dia muhasabah diri dia, melihat kelemahan dirinya. Sebab itu tanda orang-orang yang baik. Terkenal kata-kata ni kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan timbanglah ia sebelum kamu ditimbang. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu alaikum, dan timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Dan dipanggil taubat ini ialah apa dia? Meminta ampun. Taba yatubu taubatan, raja'a yarji'u ruju'an. Sebab tu bila kita sebut taubat ni patah balik, bersihkan diri. Kita ni hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sebenarnya perjalanan kita lagi lahir sampai kita mati, kita cari apa tuan-tuan? Keredaan Tuan Haji, betul?
kita sebenarnya mencari jalan balik. Jalan balik rumah. Jalan balik bertemu Tuhan. Tu yang kita baca bila bangun tidur. Apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tengok ujung. Wa ilaihin nusyur. Kepadanya kita balik. Sebab tu bila kita ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok, Allah suruh kita ingat balik. Kalau kena apa-apa, kamu kena ingat kamu tak ada apa-apa, semua kamu pinjam. Jadi bila kamu pinjam daripada aku ambil balik. Boleh tak marah? Tak boleh lah. Hak dia. Kita pinjam jiran kita blender, kita masak asam pedas. Kemudian kita masak asam pedas, lupa pula nak pulang. Lepas 3 hari jiran kita minta balik blender dia. Dah lah kita masak asam pedas tak bagi semangkuk. Kemudian dia minta balik blender dia. Ke kita marah? Nak marah macam mana blender dia? Kemudian kita pinjam jiran kita, kita pinjam dia kereta. Lepas seminggu dia minta balik, kita marah. Kereta dia, kita yang pinjam. Jadi yang kita hilang suami meninggal, kita hilang isteri meninggal, kita hilang anak meninggal, kita hilang segala-galanya, dunia dan seisinya. Semua yang kita hilang hakikatnya inna lillahi. Sesungguh-sungguhnya kami milik Allah. Bila milik Allah, Allah ambil balik, kenapa nak marah? Kerana di hujung tu wa inna, dan sesungguh-sungguhnya kami ilaihi, kepadanya Allah, raji'un, balik, raja'ah. Sebab tu orang yang bertaubat, orang yang patah balik kepada Tuhannya. Tuhan dia suruh buat gini, dia tak buat. Tuhan dia kata jangan buat begini, dia buat. Apabila dia rasa bersalah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Adapun orang-orang yang apabila dia melakukan satu perbuatan yang keji atau dia zalim diri dia, dalam keadaan dia tak ikut perintah Allah, tak letakkan diri di atas keadilan. Yang mana adil? Allah kata yang disuruh tu adil lah. Mana yang dikatakan tak adil? Yang Allah larang kita buat benda yang dilarang, tak adil lah tu. Maknanya dalam keadaan kita patah balik, dia teringat akan Allah, fastaghfarullah, lalu dia beristighfar. Istighfar ni bahasa Arab daripada wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Tu mari perkataan istighfar. Maksud istighfar, maksud meminta keampunan. Itu dia. Talabul afwi, bahasa Arab, meminta keampunan. Jadi kalau Nabi kata dalam hadis sahih, sehari semalam aku bertaubat 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Nabi guna perkataan istighfar. Kalau maksud meminta ampun, Nabi bersalah ke? Menunjukkan bagi seorang Nabi, istighfar itu bukan taubat. Taubat orang awam buat dosa. Bagi seorang Rasul merupakan tanda syukur dia kepada Allah. Dia banyak bertaubat. Kerana apa? Kerana itu sifat seorang Rasul dan sifat berhati-hati. Ini yang dipanggil muhasabah. Dalam arti kata lain, Allah suruh ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah suruh orang yang beriman bertaubat. Allah tak kata ayyuhal mujrimun, wahai orang yang berdosa, orang yang buat jenayah. Ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir. Ayyuhal munafiqun, wahai orang yang munafik. Tetapi Allah sebut ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah suruh orang yang beriman. Maksud di sini hisab, muhasabah. Walaupun kita duk rasa kita tak berdosa, kita rasa, tapi muhasabah itu merupakan rutin dan amalan orang-orang yang beriman. Lalu taubat adalah meninjau perbuatan buruk yang telah dikerjakan dengan menyesali. Dalam sebuah hadis sahih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok diguna perkataan istighfar, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata maratin. Diguna dua perkataan, sesungguhnya aku memohon keampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Diguna perkataan istighfar, diguna perkataan taubat, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Bagi seorang rasul yang tidak berdosa. Dan kadang-kadang cara Nabi berdoa tu kadang-kadang kita fikir-fikir macam tak masuk akal kan. Contoh petang dan pagi kita baca maksurat. Apa yang Nabi baca doa dia? Antaranya maksurat, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Tengok, wahai Allah, aku mohon padamu, aku memohon padamu, aku minta jauh daripada menyengutukan engkau ya Allah, dari perkara yang aku tahu dan tak tahu. Sedangkan syirik itu benda dosa yang besar, tak mungkin seorang rasul menyengutukan Allah. Tiba-tiba dia minta jauh daripada menyengutukan Allah dalam keadaan sedar dan tak sedar. Apa maksudnya? Kalau begitulah berhati-hatinya seorang rasul, kita ni siapa? Kita ni siapa yang tak minta jauh daripada menyengutukan Allah, yang mana kita tidak maksum? Begitulah berhati-hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang yang bertakwa bila ditimpa was-was, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Suratul A'raf ayat 201. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Fa idahum mubsirun. Maknanya was-was itu lintasan hati. Syaitan datang. Sebab tu kalau kita sembahyang ada benda-benda gangguan ini, nak sebutnya ada gangguan, maksudnya bila rumah dia ada pencuri masuk, maknanya rumah tu mesti ada barang berharga. Ada tak kat sini ayumpan pencuri mencuri di rumah kosong? Tak ada. Jadi bila dia masuk mengganggu, insya-Allah dan ibadah kita cantik. Dan was-was ini juga datang daripada kejahilan. Al-jahlu la ya'ti illa bil waswasati. Dan kejahilan dia tidak datang melainkan dia membawa rasa was-was. Was-was ini perkara yang bertentangan dengan keyakinan. Sebab tu yang bawa yakin ni ialah ilmu. Al-ilmu la ya'ti illa bil yaqin. Ilmu dia tak datang melainkan membawa keyakinan. Sebab tu orang bila dah yakin, dia berubah sekejap je. Faham tak? Sebab tu orang ni dalam dunia ni, dia ada satu perasaan halus, dan kadang-kadang perasaan ini lebih kuat dalam hati orang bukan Islam. Macam mana tu Ustaz? Yvonne Ridley, tak kenal. Corey Rachel, tak kenal Kenal tak nama ni? Famosa Bortolazzi. Lagi tak kenal. Tuan-tuan kenal tak? Fatahmi. Oh, kenal. Famosa Bortolazzi ni orang Itali yang kena tangkap baru ni. Salah satu kapal, kapten dia Famosa Bortolazzi. Dia ni peluk Islam lepas kena tangkap. Dia tengok sahabat-sahabat Malaysia yang solat ni, dia teruja. Sebab tu sahabat-sahabat di barat sekarang ni, kita duduk tenang ni, mereka tak tenang.
antara kerajaan yang sedang goyang ni, letak jawatan baru-baru ni Perdana Menteri Perancis, betul? Tuan-tuan tak tengok TV, baca Quran je. Tuan-tuan tahu tak, di barat demonstrasi untuk orang Islam yang berada di G ni, di negeri G ni, di daerah G yang sedang bergolak ni, mereka buat bukan seminggu sekali, tiap-tiap hari. Cuba tengok kat Jerman, Belgium, Perancis, Spain, Australia, mereka ni pecah-pecah kepala, berjahit, kena pukul dengan polis. Perempuan kecil ni, polis sado-sado ambil banting atas jalan raya. Perempuan dipijak, ada yang hilang pekerjaan. Sebab bila mereka berkumpul hari Jumaat ataupun hari Sabtu ataupun hari Ahad, mereka dah tinggalkan kerja, duduk tempat perhimpunan. Berapa? Ratusan ribu datang. Apa maksud dia? Kerana manusia ni dalam hatinya, dia tidak boleh menerima benda yang tak baik berlaku. Inilah yang disentuh dengan perasaan yang halus. Sebab itu manusia, bila benda tu tak betul, manusia yang bukan Islam pun tak boleh terima. Inilah sistem nilai, value sistem Tuhan. Sebab tu benda yang tak baik, itulah yang Allah larang kita buat. Itu yang dipanggil perkara yang dilarang. Benda yang baik itu Allah suruh buat. Ini nama yang disuruh. Inilah yang disebut dalam kaedah yang disuruh jalbul manafi', membawa manfaat. Yang dilarang darul mafasid, dia membawa kerosakan. Walaupun ada sedikit kebaikan, keburukan dia banyak, maka Allah akan larang dia. Ini kaedah yang dipanggil dalam Islam, dalam ilmu tasyri', ilmu dan bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia. Sebab tu bila ada seorang laki-laki di zaman Nabi, dia bangun, dia kata apa? Ya Rasulullah, ata'zinu li bizina. Wahai Rasul Allah, kau izin tak kalau aku berzina? Sahabat-sahabat marah tuan-tuan dalam masjid depan Nabi. Dia kata nak berzina, minta izin. Kawan-kawan sahabat bangun, korang hajak. Dia tak kata korang hajak, dia bukan orang Kedah, dia orang Arab. Korang hajar minta nak berzina kat Nabi. Nabi kata apa? Biar aku cakap dengan dia. Tengok, Nabi psycho otak dia. Sukakah engkau perzinaan ini berlaku kepada ibumu? Maknanya orang lain buat kat mak kau, suka? Tidak ya Rasulullah, aku sanggup mati kerananya. Adikmu? Tidak. Kakakmu? Tidak. Saudara maramu yang perempuan? Tidak. Kalau engkau tak setuju perzinaan ini berlaku kepada kaum keluarga engkau, macam mana engkau boleh setuju berlaku pada orang lain? Orang lain pun tak setuju perzinaan itu berlaku kepada kaum keluarga mereka. Dia dengar Nabi cakap, masuk akal dia, menangis dia. Ya Rasulullah, aku bersumpah aku tidak akan berzina, aku tidak akan berzina. Sahabat-sahabat, benda yang baik, bila dia dah ada tapak dia dekat hati, dia senang masuk dalam diri. Itu yang boleh peluk Islam. Ibn Ridley ni asalnya dia wartawan British, orang hebat. Dia pergi ke Afghanistan, dia nak mencari tentang kelemahan, keburukan Islam. Kerajaan Taliban beri dia apa dia? Quran translation bahasa Inggeris. Dia study nak mencari kelemahan Islam menindas seorang perempuan. Akhirnya dia memeluk Islam. Akhirnya dia terlibat dalam aktivis dunia. Dan dia juga ditangkap dalam program Fotila baru-baru ni. Daripada seorang yang bukan Islam, dalam keadaan orang ni, bila dia di zaman dia belum Islam, dia ni orang yang hebat. Bila dia peluk Islam, dia juga akan jadi lebih hebat bila orang tu dah ada kualiti. Ini yang Nabi sebut, apa dia? Khiyarukum fil Islam wa khiyarukum fil jahiliyah idza faqihu. Orang terbaik di kalangan kamu ketika Islamnya, orang yang terbaik di kalangan kamu ketika zaman jahiliahnya, jika dia faqih, jika dia berilmu, jika dia berkualiti. Sebab tu tak pelik antara penggerak ni,
prime mover kepada program yang hebat ni, membangkitkan manusia yang tidur. Budak 22 tahun, nama Greta Thunberg, budak kecil, perempuan. Lepas tu ada sakit pula, autism, satu istilah dipanggil Asperger. Ini bukan Burger Ramli. Asperger ni satu kelas penyakit autism syndrome, tapi dia boleh gerakkan manusia. Sebab itu tak pelik kalau kebangkitan Islam datang dari barat. Sebab itu benda ni benda apa? Benda yang bila orang itu disentuh oleh Allah, bila dia timbul rasa ada mainan syaitan, disebut dengan massahum ta'ifum minasyaitan, syaitan buat rasa was-was kepada dirinya, maka cepat-cepat dia bertaubat dan dia buat muhasabah, walaupun lintasan-lintasan hati saja. Sebab syaitan akan sentiasa cuba merosakkan keyakinan kita yang duduk dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya. Hatta ketika nak meninggal pun, syaitan lagi ramai, banyak datang. Tu yang orang nak meninggal umur 60 tahun, 70 tahun, dia panggil mak dia, mak, ayah. Sebab tuan-tuan tahu tak siapa yang datang? Syaitan merupai muka mak ayah dia. Sebab orang bila nak meninggal, ketika nyawa kita di hujung tanduk, kita dalam keadaan yang cukup lemah, tekanan begitu kuat, tenaga semakin kurang, syaitan menggunakan strategi yang paling ampuh. Dia datang dengan muka mak ayah dia. Ini mak kamu, mak kamu ni mati tidak atas dasar Islam, kamu jangan mati atas Islam. Ini perut yang mengandungkan kamu. Mari ayah dia pula, ini ayah kamu yang mendidik, menjaga kamu, membesarkan kamu dari tapak kaki kamu sebesar 2 jari ayah ini. Ayah jangan duit, kamu jangan mati atas Islam. Sebab syaitan dia tahu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada hidupnya menyebut la ilaha illallah, dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini gangguan-gangguan yang datang apatah lagi ketika nak meninggalkan dunia. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa dia memukul kedua-dua belah kakinya dengan cemeti bila malam telah larut, seraya berkata pada dirinya, apakah yang telah kamu lakukan hari ini? Yang buat ni Umar Al-Khattab, dijamin syurga. Sahabat-sahabat ramai, bukan sikit. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Hajjatul Wada' Nabi pada tahun 10 Hijrah, jumlah sahabat yang buat haji dengan Nabi ketika itu, satu riwayat 124,000 orang, dalam riwayat 144,000 orang. Ramainya sahabat yang buat haji. Yang tak buat haji, yang melata, sahabat-sahabat Nabi ni banyak, ramai. Ada kubur dekat Jordan, ada kubur dekat Syam, Syria, ada kubur dia dekat Palestin, ada kubur dekat Lebanon, ada kubur dia dekat mana? Kat Iran. Yang tak sahabat pun hebat, perjalanan dia jauh, dalam keadaan merata dia pergi. Maknanya orang-orang yang hebat ini kuburnya begitulah keadaannya. Ramainya sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan ada sahabat-sahabat secara langsung disebut oleh Nabi, fulan ahli syurga, fulan ahli syurga, fulan ahli syurga. Bahkan sahabat-sahabat ni saling merasa bukan hasad, merasa cemburu dengan kurniaan yang Nabi beri. Bahkan mengikut-ngikut sahabat-sahabat yang Nabi sebut ahli syurga. Anas bin Malik, dia budak kecil. Ketika Nabi wafat, umur dia 20 tahun. Sebab bila Nabi sampai ke Madinah, umur dia 10 tahun. Jadi mak dia, Ummu Salamah, dia kata gini, dia bijak mak dia. Dan mak dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku tak ada benda nak hadiah kat kamu. Aku ada anak budak kecil, nama dia Anas. Kau ambil ni jadikan khadam. Jadi Nabi ambil Anas yang kecil ni, duduk dengan dia. Jadi Anas ni nama yang ketiga tersenarai daripada nama yang banyak meriwayatkan hadis Nabi setelah Abu Hurairah, kedua Ibnu Umar, ketiga Anas bin Malik, yang keempat Aisyah radhiyallahu anhu, yang kelima Ibnu Abbas, yang kelima, yang keenam kita jumpa nama Abu Sa'id Al-Khudri, yang ketujuh kita dengar nama siapa dia? Jabir bin Abdullah. Semua ni kecil-kecil nama ni.
Kita sambung sikit lepas azan sekejap. Kita berhenti muka surat 157 tu boleh Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ya Allah, ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampunkan dosa suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tok-tok guru kami, ya Allah, yang telah mendidik kami dengan Islam, menyebabkan kami kenal akan Engkau, ya Allah. Kami kenal akan agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sahabat-sahabat kami yang berada jauh daripada kami, dekat dalam hati kami, ya Allah, mereka diuji dengan ujian yang begitu besar, ya Allah. Telah 70,000 lebih telah gugur. Kurniakan pahala syahid masuk syurga tanpa hisab. Kepada yang hilang anggota tubuh mereka, kurniakan segala anggota yang hilang menanti-nanti pemiliknya di dalam syurga. Kepada yang berjuang, ya Allah, Kau berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran dalam keadaan mempertahankan agama dan tanah yang berkat. Ya Allah, kami berjuang, kami berdoa untuk mereka dalam keadaan kami lemah, kami dhaif, kami tak mampu, ya Allah. Siapa kami, ya Allah? Mudah-mudahan dengan doa yang kerdil ini, dari lidah yang tidak fasih, dari hati yang tidak khusyuk, daripada tangan yang kerdil ini, ya Allah, mudah-mudahan bila mereka masuk ke dalam syurga-Mu, masukkan kami sama, ya Allah, kerana kami selalu berdoa untuk ahli syurga. Akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Terima kasih. Syukran.